Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adil Zawi dan saya Haziq Khairul di dalam Open Table Podcast. Bersempena Hari Ibu. Tidak lama lagi. Kita akan bersidang tentang bersyukur juga. Bersyukur, betul. Apa itu bersyukur? Ada ibu. Ya, betul. Okey. So dengan tujuan itu, kita sekali lagi menjemput tetamu khas kita, Ustaz Iman. Ustaz Iman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey. Setelah kita dengar episod yang pertama tadi tu, syukur alhamdulillah. Syukurlah. Syukur alhamdulillah. Tak syukur juga tak tahulah. Betul Ustaz. Betul. Banyak intipati dia. Betul. Okey Ustaz, so kita pergi kepada straight to the point dengan kita punya topik yang seterusnya, iaitu bersyukurnya kita terhadap ibu. Boleh Ustaz elaborate kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur ada ibu. Jadi kenapa kita nak bersyukur ada ibu ni? Tak lain tak bukan sebab dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bila kita sebut perintah daripada Allah Taala ni, mesti ada arahannya, mesti ada suruhannya. Jadi kalau kita lihat dalam surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa wassaynal insan, kami telah mewasiatkan kepada insan. Kita lah insan. Biwalidayhi, dengan apa? Dengan dua ibu dan ayahnya. Hamalathu ummuhu, yang mana ibunya telah hamil, telah mengandungkan dia, mengandungkan kita ni lah, insan ni. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, maknanya dia menghadapi kesukaran demi kesukaran sebagai seorang ibu untuk mengandungkan kita. Dan dia tak ada pilihan yang lain. Betul. Boleh ke dia tinggalkan kita, dia nak masak sekejap dia tinggalkan kita? Tak boleh. Tak boleh. Kemana saja dia pergi pun dia mesti hadap kesakitan demi kesakitan yang dia hadapi. Wa fisaluhu fi 'amain, dan memberi susu, menyusui kita fi 'amain, dalam 2 tahun. Untuk apa wasiatnya? Anishkurli, bahawa kamu mensyukuri ataupun kamu syukuri akan daku, wali walidaika, dan kamu syukuri akan dua ibu dan ayah kamu. Wa ilayyal masir, kepada akulah kamu akan dikembalikan. Jadi ini adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya panjang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan untuk kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, kemudian mensyukuri kedua ibu dan ayah kita. Maknanya boleh je Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku telah mewasiatkan kepada insan, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua ibu dan ayah kamu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala elaborate. Mana Allah Taala ceritakan ibu biwalidayhi, yakni Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kita berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang kedua ibu dan ayah kita. Kemudian Allah Taala ceritakan pula sifatnya bagaimana? Sifatnya telah telah mengandungi kita, kemudian telah memberikan susu pada kita. Bahawa kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua ibu dan ayah kita. Jadi kita hari ini bersyukur tak? Alhamdulillah, bersyukur. Bersyukurlah. Sangat bersyukur. Tak ada mereka, tak adalah saya di sini. Kita di sini. Okey. Baik, persoalan bersyukur ni, kita akan tanya diri kita, tapi kita tak tanya sama ada kita faham ke tak faham bersyukur tu apa. Betul. Sebab sebagai seorang yang nak menghukum, kita nak hukum diri kita ni bersyukur ke, kita tak bersyukur ke. Kita sepatutnya tahulah, maknanya seperti mana seorang hakim nak hukum seseorang tu mencuri, dia kena tahu mencuri itu apa, baru dia boleh kata orang ni mencuri ke tak mencuri. Betul. Sama macam kita nak kata kita bersyukur ni macam mana, kita kena tahu apa dia bersyukur. Tahu apa dia bersyukur? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Dia tak tahu. Bersyukur, mungkin Ustaz boleh tengah refer balik kepada episod kita yang sebelum ni, lebih kurang? Betul. Bersyukur yang sama juga. Bersyukur ialah seperti mana yang disebut oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Bersyukur ni ialah apabila kamu meninggalkan bermaksiat menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun seperti mana yang disebut oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bersyukur ni apabila kamu gunakan nikmat Allah Taala ke jalan yang Allah Taala redha. Seperti mana yang Allah Taala suka. Tapi kita hari ni malangnya, kebanyakan kita bila dapat satu-satu nikmat tu, kita guna ikut suka hati kita. Betul. Maknanya perkara yang pertama yang terlintas dalam fikiran kita ialah diri kita.
Sama macam kita sebut tentang bonus hari itulah. Bonus ni belum dekat tangan lagi. Baru dengar-dengar je dekat dalam fikiran kita dah ada apa. Macam-macam dah kan. Boleh deposit ni, deposit tu, beli ni, beli itu kan. Betul. Dan ironinya kita ni bila kita dapat satu-satu nikmat tu, seperti mana contoh tadi bonus tu, kita memada dengan sebut alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu bukan disebut sebagai bersyukur. Alhamdulillah adalah tahmid, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Belum bersyukur. Bersyukur tu macam mana kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Memberi. Kita beri. Itulah masalahnya bila kita dengar je bonus tu untuk kita bersedekah, untuk kita infak. Itu agenda nombor berapa? Agenda yang keberapa tak tahulah. Tak tahu. Bukan pertama. Malangnya bukan pertama. Bukan pertama. Kadang-kadang tak ada dalam agenda pun. Sebab itu hari ni kita tengok dekat masjid-masjid ada tabung. Tabung pula ada roda. Kenapa ada roda? Berpusing lah kan. Sebab kita tak bersyukur lah. Sepatutnya kita, bila kita dapat je nikmat tu, kalau kita dapat je bonusnya, sepatutnya kita dah cari tabung dah. Faham. Ini bukan, ni terbalik pula. Tabung pula kena datang cari kita. Tabung mencari kita. Dah kita tengok tabung tu, kita terkejut pula. Tabung dia kata. Tak ada, kita pun tak ada allocate berapa kita nak letak dalam tabung tu. Baru kita nak tengok. Tengok pun dekat situ baru kita nak pilih. Sepatutnya kita kena mencari. Betul. Itu barulah dinamakan dengan bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wasiatkan kepada kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan kedua ibu dan ayah kita. Jadi ironinya dalam surah Luqman ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada ayat yang ke-12, ayat yang kita baca tadi ayat yang ke-14. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah." Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman satu hikmah, satu wisdom. Apa wisdom dia? Anishkur lillah. The wisdom is untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur ni adalah satu hikmah yang besar. Dengan hikmah yang besar inilah Luqmanul Hakim ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala firman lagi, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, nescaya dia bersyukur untuk dirinya. Faedahnya kembali kepada diri sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, ingat, kita hari ni kita rasa selesa kita belum bersyukur, kita rasa selesa kita tak bersyukur. Sebenarnya opposite of bersyukur tu adalah kufur. Ini baru nampak seram sikit. Bila kita dengar kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur ataupun barang siapa yang tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Taala ni maha kaya, lagi maha hamid. Okey. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak perlukan kepada syukur kita. Itu nama kaya. Kita tahu kaya tu apa? Duit lah. Biasanya banyak duit lah kan. Tapi kaya ni sebenarnya kita sebut sebagai sifat salbiyah. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab disebut sebagai sifat salbiyah, sifat yang menafikan sesuatu. Dia menafikan sesuatu. Contoh sifat salbiyah ni, kalau kita mengaji sifat 20 lah. Contoh sifat salbiyah kita boleh kata kudung. Okey, kalau orang tu datang kan, dia kudung, boleh tak kita tunjuk kudung dia? Tak boleh tunjuk, tak boleh nak pegang kudung dia, nak hidu tak boleh, nak sentuh tak boleh. Jadi kudung ataupun gelap ni pun kita tak boleh nak tengok dia. Gelap ni adalah tak ada cahaya. Sama juga dengan kudung ni tak ada tangan. Jadi kaya ni juga adalah satu sifat salbiyah. Dia menafikan sesuatu. Menafikan apa? Menafikan keperluan, menafikan hajat. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ulang banyak kali Allah Taala maha kaya. Maha kaya ni maksudnya bukan nak menunjukkan Allah Taala ni ada segala-galanya. Bukan kita nafikan Allah Taala ada segala-galanya, tapi maksud daripada Allah Taala maha kaya ialah Allah Taala tak perlu kepada selain daripada dirinya. Jadi Allah Taala tak perlu kepada syukur kita, tapi kita yang perlu kepada syukur kita tu untuk diri kita sendiri. Kemudian Allah Taala firman lagi, wa idh qala Luqmanu li ibnihi, dan apabila Luqman berkata pada anaknya, wa huwa ya'izuhu, sedangkan dia sedang memberikan nasihat kepada anak dia. Apa nasihat Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Ini nasihat yang pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar.
Jadi itu nasihat pertama daripada Luqmanul Hakim kepada anak dia. Dan daripada kisah ini Allah Ta'ala terus masuk kepada wasiatnya. Allah Ta'ala wasiatkan kepada anak-anak supaya apa? Syukur kepada Allah, syukur kepada ibu dan ayah. Ni daripada Luqmanul Hakim. Yang Luqmanul Hakim ni Allah Ta'ala bagi dia satu hikmah. Yang ni hikmahnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bersyukur ni biasalah, kita ni manusia ni biasanya bila ditenggelami dengan nikmat kita akan lupa. Kita akan lupa apa? Macam tadilah, kita ada scarcity mindset. Kita takut ataupun kita akan bagi fokus, kita akan tumpukan seluruh seluruh tenaga kita, seluruh fokus kita kepada benda-benda yang kita tak ada. Betul. Komplain. Betul. Kita akan bagi tumpuan kepada benda-benda yang kita tak ada. Tapi kita akan lupa kepada benda-benda yang kita ada ni. Macam apa yang kita ada sekarang? Antaranya ibu ayah lah. Betul. Yang masih hidup. Ibu ayah yang masih hidup. Ataupun nikmat kesihatan. Sebab kalau kita lihat macam mana kes, kita tahu kan ada influencer yang buat tattoo kan. Banyak komen-komen yang kita baca, "Uish, akulah kalau jadi macam dia ni, apa lagi nak komplain kan? Betul. Lagi kehidupan ni nak apa lagi?" Sebenarnya sebab kita tak ada dalam keadaan dia. Memang dia dah ada harta, dia dah ada rumah, dia dah ada kereta apa semua. Tapi itulah kita, bila kita ada benda tu, kita tak bagi perhatian pada dia. Kita akan besarkan perkara-perkara yang kita tak ada. Jadi di masa tu dia tengah tak ada apa, tak ada ketenteraman jiwa. Ya, betul. Dia akan terlalu overwhelmed, dia akan magnify benda tu. Kosong lah. Dia rasa kosong. Betul. Sama macam kita sekarang ni, kita tak ada duit. Semua fokus kita semua kepada duit. Lepas tu bila kita duduk dengan orang tua, dia kata, "Aku ni bila dah tua-tua ni, duit dah ada. Tapi sebenarnya yang paling penting ialah kesihatan," dia kata. Tengok, kesihatan kenapa? pula. Sebab dia tak ada kesihatan. Jadi kita ni sebagai orang yang beriman ni, kita kena bagi fokus pada perkara-perkara yang kita ada lah. Antara perkara yang kita ada lah ibu dan ayah kita lah. Sebab kita selalu akan berjumpa lah dengan orang-orang yang kehilangan ibu dengan ayah dia. Masa itulah baru dia terasa apa nilai ibu dengan ayah dia. Betul, Ustaz. Masa itulah dia kata, korang yang ada ibu ayah tu macam ni lah, macam tu lah. Kan baik kalau sebelum daripada ibu dan ayah dia tu tak ada, dia dah ada kesedaran tu. Dia dah tumpukan semua dia punya perhatian dia kepada ibu dan ayah dia. Maka kita kenalah bersyukur dengan ibu dan ayah kita. Macam mana kita bersyukur dengan ibu ayah kita? Macam mana tu, Ustaz? Ini kita dengan kita berkhidmat kepada ibu dan ayah kita. Khidmat yang paling besar adalah kita berdoa untuk ibu dan ayah kita. Tu khidmat paling besar sekali. Khidmat paling besar. Kita berdoa untuk ibu dan ayah kita. Jadi ada satu kisah di mana Nabi SAW beritahu sebelum Nabi SAW wafat,